timur ke barat, selatan ke utara, berjejer pulau-pulau, mari goyang jangan telau. Welcome baby, Ansa masa itu, wali nona minta, jangan sampai kali. Bang bilang nona mau goyang sampai, pizza 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 sayangnya. Bang bilang nona mau goyang sampai, patah 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 sayangnya. Bang bilang nona mau goyang sampai, pizza 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 sayangnya. Bang bilang nona mau goyang sampai, patah 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 sayangnya. Bang bilang nona. Assalamualaikum, saya Syuhada binti Abdul merupakan guru penyedia utama bagi projek ini. Saya membimbing dari segi penyusunan idea, dokumentasi dan pelaksanaan projek secara keseluruhan. Saya Jambi di dalam idea coding bertanggungjawab dalam penggunaan coding menggunakan ESP kedua serta integrasi sistem dengan aplikasi Blink. Nama saya Muhammad Zubair Melmi, saya dalam bahagian hardware. Mengurus pemilihan dan pemasangan komponen utama seperti exhaust fan, servo motor dan sistem penapis dalam ventilator kabin. Saya Muhammad Dinifan bin Abdul Hatta. Saya dalam bahagian wiring. Saya memastikan keseluruhan sambungan wayar, kuasa dan data projek ini dilakukan dengan kemas, selamat dan berfungsi seperti dirancang. Muhammad Dinifan bin Abdul Halim bertugas dalam mereka bentuk struktur fizikal ventilator kabin serta menyusun susun atur komponen dalaman agar projek ini berfungsi dengan kemas dan praktikal. Projek ini mempunyai 5 menyata masalah. Masalah yang pertama, pelajar sering buang sampah sisa elektronik seperti kabel, IC dan PCB ke tong sampah biasa. Yang kedua, loka khas e-waste diletakkan jauh dari meja kerja pelajar. Yang ketiga, e-waste boleh terbakar, beracun dan mencemarkan udara jika bercampur dengan sampah lain. Yang keempat, tiada kawalan akses menyebabkan loka boleh disalah guna. Yang kelima, persekitaran kerja jadi kotor dan tidak selamat, menjejaskan kesiasaan dan kesihatan. Terdapat 7 objektif projek ini. Yang pertama, menggabungkan loka pintar, e-waste dan pengudaraan. Yang kedua, akses dibuka hanya oleh guru ataupun staf melalui aplikasi Blink. Yang ketiga, pelajar buang sisa terus ke dalam rower e-waste di bawah loka selepas menggunakan komponen. Yang keempat, dilengkapi kipas exhaust dan sistem penapis untuk kekangan udara bersih. Yang kelima, ada roda supaya mudah dialih ke mana-mana ruang. Yang keenam, memudahkan penyelenggaraan melalui bahagian atas dan belakang yang boleh dibuka. Yang ketujuh, memberi nilai praktikal untuk bilik elektronik dan kelas soldering. Okey, sekarang kami akan terangkan tentang sistem dari kebentuk produk. Yang pertama, loka dikawal melalui aplikasi Blink dan IoT. Hanya guru dan staf saja yang dibenarkan untuk buka. Yang kedua, ruang dalaman berisi loka dan tong sisa elektronik. Yang ketiga, sistem pengudaraan. Terdapat 2 exhaust fan di bahagian atas, disambungkan ke sistem hose holder di meja pelajar untuk sedut asap. Udara melalui sistem penapis dan ditukar kepada wangian untuk menyegarkan lagi udara. Yang keempat, reka bentuk mudah diselenggara. Bahagian atas boleh dibuka untuk servis kipas dan hos. Pintu dan bahagian belakang untuk memudahkan penyelenggaraan 3 bahagian. Yang kelima, mobility. Dilengkapkan roda bawah, senang digerakkan ke mana-mana. Antara manfaat projek kami ini ialah mengurangkan bau dan asap dari sisa elektronik dan solder, sistem kawalan yang selamat dan terkawal untuk pelajar, galakkan pengurusan sisa elektronik yang tersusun, udara dalam bilik kekal bersih dan selesa, memudahkan kerja penyelenggaraan dan pengurusan bilik ERT atau bengkel elektronik, memupuk penggunaan sistem berasaskan IoT dalam pendidikan vokasional. Assalamualaikum, cikgu. Nak minta bukakan loka boleh? Sebab saya dah mandi. Nak pinjam tu dalam loka.
Oh, okey Raja. Kejap okey. Ada tu cinta kasih saudara, uji dari samudri raja bagi pancaran ucap cinta. Jumpa hati lu dapat jumpa ulun pandang bodi jimuku, kering ramping lagi viola mempesona. Kira selalu terpapan san mau diklep mata lu nak berubah mau disenyum kedaba malu goda. Timbul cinta lama dada pada pandangan pertama, dari itulah aku terlena. Dia Monica, apakah mau jadi pacar kanda? Dia Monica, membuat diriku tergila-gila. Dia Monica uji tari, dia Monica Dewi Juli, dia Monica ni bapak menteri dengan anu Dr. Dewi. Dia Monica manis sekali, mengharu cinta mati. Buat apa tu? Tengok ni. Apa dia? Tengok dulu. Kawan ni. Uish.